So you must become like mother, you know. Mother's time, go class, acting class. My teacher say what, you know? I stupid actress. Yes, I win award already. My teacher say I stupid actress. Say, I tak jujur, you stupid. I told him off. I say, no, hello, teacher. If I clever, I don't come and study from you, okay? Because I'm stupid, I go to your class. If I am clever, you become my student. I teach you my teacher that. Sembah ratu. Sembah. So you must become like mother, okay? Yes, mother. Best actress one day. Okay, our DNA same. Same DNA, mother. Okay. You must win. Okay, one day. Excuse me, mother. Hello. Sikit-sikit gaduh. Dia pasal filem tu pasal apa lagi? Sini. Producer dah confirm ke tak ambil dia? Dah confirm dah. Dah pujuk dah Ikram tapi tak nak jugalah. Tak tahu nak buat apa ni. Tapi bukan salah kau pun kan? Yelah, habis sekarang ni kalau kau ambil job tu, mesti ada terasa kan? Profesional lah sikit. Korang dua tu pelakon, kan? Aduh, sikit-sikit gaduh macam ni susah lah. Serabat aku fikir benda ni. Bagilah idea sikit. PS4? PS4? Oh, front page. Tak heran lah dengan you, okay? Bye-bye, not my level. Didi. Dia nak baik-baik dengan kita pula, mother. Dia nak suruh kita photoshoot untuk paper dia tu. Don't. Dad, hang swang reporter. Oh, yo. Syaitan ni rajim. Don't. Very devil. Oh, cannot. No. Tell you order reporter ada artis like us mana dapat gaji, mana got story, and then still want to talk bad about us kan? Who's that? Excuse me, mother. La ilah Dong lagu camper, angin sayu awal mendoho dung kampung angin sayu dung namun jiwa dung tenang You rasa Irma boleh menang tak Music of the Year? Dia kena rehearsal banyak lah. Kena rehearsal banyak lagi. Tak cukup sebab nanti nak perform live. Ya, tak live lah. So, kalau live, dia tak boleh nak tipu. Sebab recording boleh tipu lagi. Mi, penatlah. oh, janganlah macam tu, Gege. I know you can do it. Nak menang anugerah tak? Kata anak Mami nak naik atas pentas. Best music, best song. Jadi kena nyanyi betul-betul lah. Ni kan rehearsal. Feel sikit gila tu. Cuba buat Mami nak dengar. Ilah. Macam tak dengar bunyi gila tu. Dia pasal gila kan, jadi kita kena feel gila. Gila. Rasa gila. Okay, sekali lagi. Masuk. I know you can do it. Okay. You can do it, girl. Come on. Go. One more. Come on, Gaga. Love! Apa? Love, aku mana? Love, Apa dia? ada good news. Apa? Kenapa? Ada producer nak ambil you berlakon. Yes! Berlakon apa? Film! Oh my God! Are you ready? Yes. Put it. My God. Yes. Ni. Kalau you pun, you meeting ke producer bagai, kenapa you tak boleh pun nak angkat call I message pun tak reply, kenapa? Ke memang you ada affair dengan heroin tu? Baik you cakap betul-betul, you ada affair kan? You ada affair kan dengan heroin tu? Tak adalah, tak suka dia lah.
tahu pun habis tu kenapa you buat bodoh je, kenapa you hilang. You tinggalkan I. I tunggu you macam orang sasau tau tunggu you. I fed up lah. I tak nak hidup tu macam ni. Saya tak boleh dah. Sam. Sorry, okay, my bad. Semangat perlu sampai terluka saya. Sorry lah. Bila producer dah jumpa I? Kenapa tak boleh jawab? Jawab cepat. Tak. Dia kata dia nak buat one by one dulu, okey? Dia buat I punya dulu, baru buat you punya. Sedih tau you buat I macam ni. I dah lah kena pergi court nanti. Lepas saya tak ada siapa pun nak ceritakan masalah I. You je lah tempat I mengadu. Itu pun you tak boleh nak jawab call I. You tipu I, tipu je I. Sayang. Listen, okay? Listen. I'm sorry, okay? I sayang you. I love you. Yeah. I love you. Oh my God. The character is sesuatu, girl. You must accept the offer. Say thank you to Ikram. Saya ambil you walaupun you baru. Thank you, Ikram. So, jadi tak ni? Of course. You don't have to worry, Ikram. Darah yang mengalir di dalam tubuh badan dia adalah darah daripada I. Semua bakat-bakat I semua, I dah serahkan dan turunkan pada dia. So you don't worry, okay? You must look at this. You tahu kan, anak auntie ni Insta famous, influencer, YouTuber, singer, ambassador. Cuba tengok ni. Tengok. Kalau dia boleh menyanyi dengan reaction yang macam tu, maknanya kalau dia berlakon macam mana? Saya percaya nanti. Lagipun saya memang peminat tiga nanti. Semua lakon nanti semua saya tengok. Erma kan anak nanti, mestilah dia mewarisi bakat nanti. Girl, say thank you to Ikram. Thank you. Aki. I janji yang I akan buat baik-baik, okey? Tapi siapa hero I? Syazwan. Oh my God! My God! Taste, mami. Excuse me, Mr. DOP. Berapa lama lagi nak siap ni? Kejap. Sikit lagi. Boleh tak lain kali dah siap baru panggil artis masuk set? Panas tak? Penat tak pakai heels, makeup, cahaya rambut tak siap semua macam mana? Bang. Hari ni tak boleh lambat ya. Ika ada court case. Ada info daripada last week lagi, okey? Alright? Dengar ke tidak? Repeat after me. Court case. Court case. Court case. That's right. Nama lagi tak? Yang dah siap. Yang master dah. Okey, boleh. Manalah aku tahu. Syok cakap dia make up dekat set tu nya. Not bad dia, berani. Jap. Ya, dengar kata dia kaya. Betul ke? Lepas tu, datang-datang set dah cantik dah nya. Contohnya. Yang penting, dia pandai berlakon. Okay bang, kamera dah ready, artis dah ready. Dah risau kan? Dah. Kau tahu tak Sina pun nak buat ni? Tahu. Si Panjat Bukit. Yes, tahu. Itu kasut tinggi tu. Kau baca skrip tidak? Kau nak aku ketuk kasut tu kat muka kau. Tak ada sebab karakter saya dah Kau bagi tahu mak kau kan. Kalau aku marah kau jangan buat hal. Kau telefon aku, kau siap kau. Habis tu? Bawa. Ambillah slip aku tu. Kau tengok aja aku tutup di mata kau kan. Alamak. Cepat sikit. Okey Wan. Okey. Kau bawa dia naik atas Boleh. Cepat. Kasut. Ya. Cepat sikit. Ya. Dah. Baik-baik. Baik-baik lah.
Dah, jom. Stand by. Okey. Siapa nak masuk? Okey, Artis ready. Baik. Sesuai, cantik tu. Good morning. Assalamualaikum Kak Rona. Waalaikumsalam. Berapa kali I nak cakap dengan you? Dah berapa lama you kerja dengan I? Takkan tak boleh ingat Datuk Rona. Respect sikit lah. I punya title tu susah-susah dapat. Lah, berapa lama pula Datuk tak masuk kedai? Tersyashol. Itulah kami ingat Datuk dah lupakan kami, kan? Tak adalah lupa. I cuma sibuk sejak kebelakangan ni. Maklumlah anak I Erma tu dapat banyak gila tawaran. Berlakon drama lah, tawaran berlakon filem lah. Sampai banyak yang terpaksa kita tolak offer tu. I kena manage dia. Oh, hebat. Dari YouTuber sekarang dah jadi artis. Glamour lah macam mak dia. Excuse me. No. Anak I tak gila glamour. I pun bukan macam tu, okay? I tak heran dan tak kejar glamour ni semua. I go for quality, yeah? I bukan macam siapa tu? Lola Kartika. No way. Oh, faham. So sekarang ni Datuk jadi manager lah ni Yelah, terpaksa lah kan. Sebab anak I kan baru berlakon. Jadi I kena tengok lah dekat set tu. Lakonan dia terselah. Lagipun I nak kena buat deal tentang dia punya fees. I terpaksa masuk campur. I terpaksa jadi manager dia sebab I tak sukalah kalau anak I dibuli oleh producer satu Malaysia ni. Lepas tu hari ni tak ada syuting? Tak adalah. Sebab itulah I dapat datang kedai hari ni. Erma pergi buat baju. I suruh dia tempah baju. You know why? Because dia dapat masuk anugerah Music of the Year. Wow. Kelas tak? I suruh dia tempah baju ya. Beli, bukan sponsor. I tak nak anak I jadi macam artis-artis sekarang ni. Asal anugerah aja sponsor. Asal anugerah aja sponsor. So sengkit. Not my daughter. Sorry. Excuse me. Well, okay, I have to go. Cakap nak tinggi aja. Tak nak rendah. Cakap nanti sakit tu. Betul. Assalamualaikum artis-artis dan kru semua. Hai. Waalaikumsalam. Kak makan tak? Minta maaf, udah kenyang. Didi baru lepas makan cucuk badak dan juga lepas pisang. Yo pun sedap kan? Tak apa, tak sio. Kita dengan bihun tu. Tak makan ke? Tak. Awak nak interview sikit boleh ke? Hey, reporter Malaysia ni kan tak ada adab kan? Nak interview tak ada appointment dulu. Hey, mana belajar ni? Grad kat mana? Tak pergi sekolah ke? Awak sikit jawab. Kita ni nak bagi front page muka kamu. Hello, front page tu. Instagram, online kita, betul IG, TikTok semua pun boleh. Kamu dia bigo. Tak heran lah semua tu. I tak perlukan semua tu. Okey, faham tak? Hish. Sikit je. Wah, tolong Wah, kau kat situ makan je. Tolong bagi tahu dia apa kepandangan aku dekat set. Oh, okay. Oh, macam ni, Kak. Sorry, Kak. Sangat sorry sebab artis I ni, dia tak suka kalau kena kacau masa dia dekat set. Especially kena interview ke, kena photoshoot ni semua dia tak suka sebab dia tengah in character sekarang ni. Dia method, very method. Tahu tak method apa? Method tu Sofi Jikan ke? Assalamualaikum. Nya! Engkau hidup lagi, Nya! Ya Allah, bertimbul dosa kau yang masih hidup lagi aku dengar kau sekarang bukan main si Rona tu. Kau nak masuk neraka sama dengan dia kau.
kau nak ajar aku bersubahat buat dosa lagi dengan kau Astaghfirullahalazim. Dah, udah-udahlah tu jadi syaitanir rajim. Okey, kau berapa nak jumpa? Biadab. Ini kesian abang kau. Ini namanya anaknya. Memang anaknya memang kau hajar memang biadabnya. Tak dididik dari rumahnya. Tak dididik. Mak marahnya. Macam mana mak tak marah? Apa? Hodoh sangat ke anak mak tu? Kayu sangat ke anak mak tu yang dah sesuka hati buang dia. Daripada set penggambaran, daripada projek ni. Mak tak boleh terimanya. Tak boleh. Ini betul-betul lah kes Anaya dan seangkatan dengan dia. Ya, memang Anaya jenayah yang macam filem Zaid Oman tu. Ya, ni confirm. Kau menang tu lah. Gila mak tak menang. Kalau mak tak menang, mak bawa kes ni ke United Nations. Ya, betul. Ya, kau jangan provok maknya. Mak buatnya. Nya. Ni. Lagi satu. Mak tak puas hati ya. Kenapa diorang tukar anak you dengan si Ika budak YouTuber yang hengusan hamswang tu? Ya, tu yang mak tak boleh terimanya. Ya. Aduh, kurang syuting jadi. Memang seru. Sayang. Janji dengan I. Takkan tinggal I kan? Sayang dengan nyawa I. Betul? Ya. Kau lupa ke sejarah dia? Mana boleh lupa? Dia kan dukun santet. Kau lupa sejarah dengan anakku? Apa dia buat kat aku? Cocok satu Melaya kan? Ya. Jangan geram sangatnya. Mak tak boleh hadamnya, mak tak boleh hadam. Kau bayangkan budak YouTuber mana-mana terus jadi artis dalam industri Malaysia ni. Tak ke jahanam industri kita ni. Lepas tu, terus sana sini TV station panggil segala macam. Sebab apa? Sebab followers. Untuk penghias skrin TV kita. Betul. Then what happen after that? Follower dorang hentam kita. Hentam balik. Hentam kita yang veteran-veteran ni. Bila kita sound lakonan dorang macam kayulah lakonan. Macam pokoklah lakonan. Aku lebih tengok batu-bata kat tepi jalan tu lagi bernyawa lah. Kan? Apa jadi? Followers orang cakap apa? Tak boleh terima marah kita balik. Pelakon kertu, pelakon senior. Kau tahu apa? Kau sudahlah duduk kat masjid aje lah. Biadabnya dorangnya. Mak tak boleh hadam ya. Mak tak boleh hadam. Mak tak boleh digest. Very rude. Ni dengar ni. Apa kata aku buat ni photoshoot eksklusif untuk anak. Why not? Good idea. Yeah, it's very smart. Kenapa ni? Tahu mak orang? Tahu mak director? Inilah pelakon yang memalukan industri. Dengar nasihat aku Jangan memalukan diri sendiri, jangan memalukan industri. Orang macam ni dapat anak datuk hilang. Lagi sekali ini amaran ini amaran, warning. Lagi sekali kalau kau datang dekat sini, Syazwan aku buang. Asisten, Tombau. Handle lah. Kau siapa lah? Apa nama kau? Pelakon baru kan? Pelakon baru pun dah berangan nak berlakon pegang-pegang ke sini macam ni. Kau jual diri ke apa? Nak cepat popular ke? Dah lah tu. Kau tahu aku siapa? Kau tahu dia siapa? Dia baru ingat aku satu Melaya tau. Kau nak menggatal dengan dia agak-agak lah sikit. Kau tak payah nak masuk macam ni. Aku tak direct, tak suruh. Kau pun pegang-pegang dia. Kau tahu tak? Yang kau nak pergi serang-serang orang tu pasal apa dekat set? Aku ni dah berpuluh tahun tau. Berdekap-dekap berlakon tak pernah aku nak pergi serang set orang. Orang pun tak berani nak serang set aku. Kau dengar je lontaran vokal aku. Berani orang nak serang aku. Tapi kau ni aku tak faham. Baru
baru dalam industri ni. Dah serang sana, serang sini. Dia semua pasal Syazwan. Aku dah cakap dengan kau tu. Syazwan tu orang yang tak bertanggungjawab. Lelaki yang tak bertanggungjawab. Tapi kau tak nak dengar. Kau say, I love him. I love him. Sekarang kau makan cerita tu. Mother. Tapi bukan salah Ika, Mother. Salah perempuan tu, dia nak menggatal dengan boyfriend Ika. Satu Malaysia dah tahu boyfriend Ika tu Syazwan. Kenapa dia nak kacau juga dia? Kenapa kau ni tak faham-faham? Kau cakap dengan aku, dalam dunia ni jantan mana yang tak menggatal? Yang tak ada hormon gatal. Termasuk bapak kau. Kau cakap dengan aku? Kau tahu tak? Besok engkau tu ada kes saman dan nak kena enter frame mahkamah. Kita tak tahu lagi tau. Kalau kau menang ke kita tak tahu lagi tau. Kau dah pergi buat masalah lain. Apa kena mengena aku? Aku bukan sapla dalam kehidupan kau. Kau tahu tak? Aku dah cakap dengan kau cari jantan lain. Kau pergi buka kolom kembang setaman tu. Pergi cari jantan lain. Budak delivery pun jadilah. Mother, aku tak faham, Mother. Hello? Mother. Apa? Dah viral. Viral? Ya Allah. Kau menguji aku lagi, ya Allah. Mana? Sayang. Baby. I minta maaf sangat. I tak tahu kenapa I buat macam tu. I tak tahu, I tak sedar. Betul. Tak tahu nak cakap apa dah lah. News tu pernah jadi viral dah. Malu je. Baby. Dah lah tu, baby. Ya, I minta maaf sangat-sangat. You kena faham tu lagi satu. Esok I nak kena naik court dengan reporter semua tak sabar nak hentam I, nak bunuh I. Benda yang jadi nak buat macam mana? Anyway, esok I tak dapat nak join you sebab pagi I ada shooting. Lepas tu, tengah hari I ada meeting dengan producer. Jumpa lagi? Kenapa I tak tahu pun? Baby sebab part you nanti dulu kot. Diorang settlekan part I dulu. You punya dosa kot rasanya. Alah, you tahu tak? I tak sabar-sabar sangat nak berlakon sama-sama dengan Cinta Hati I. You tahu tak, kali ni kalau kita berlakon, kita kasi meletup satu Malaysia ni, kita dapat Best Actress, Best Actor, lepas tu Best Couple pun tahu. Ya, insyaAllah. Baby, do you love me? Ya sayang, I love you. Cuma I ada benda sikit nak cakap dengan you. Tapi bagi tahu apa? Tak ada apa. Dah, I nak bagi tahu you, I sayang you. Itu je. Sayang dia suka tak main-main macam tu. Baby, tapi takutlah baby. Tolonglah. Macam mana? Kelas saya ada kerja. I'll text you, okay? Bye. Love you. Kejaplah, jangan. Kejaplah, gayutlah. Kejaplah, jangan letak lagi. Tengok dulu letak phone dah. Shooting. Ini Puan Hani, ini betul ke tak betul ni? Boleh menang ke tak boleh menang ni? Apa garanti yang saya tahu anak saya boleh menang? Sebab saya takut. Nanti saya pula yang soal jawab dengan magistrate tu. Puan, of course saya confident 200% kita akan menang kes ni. Betul? Betul, Puan. Confident ya? Ya, saya. Alhamdulillah. Saya baru rasa tenanglah kerana anda telah berjaya mententeramkan jiwa dan kolbu saya ni. Tapi kalau kami menang, kami memang kena bayarlah Puan Hani kan? Sudah tentu, Puan. Tapi kalau kami kalah, Puan Hani lah bayar kami. Kan? Lain macam deal tu, Puan. Semua hidup saya tak pernah saya ada deal macam tu dengan klien. Itu yang bagus ni. Sebab setiap apa mesti ada hari ini dalam sejarah. Jadi kalau saya kalah, Puan Hani bayar, peguam bayar saya, maknanya ianya bagus untuk resume dan profil Puan Hani sebagai seorang peguam. Ya, peguam pertama membayar seniwati primadona Lola Kartika. Cuba sebut nama saya. Baiklah, Puan Lola Kartika. Artikulasi tak betul. Puan Lola Kartika. Jangan risau, saya akan pastikan kita akan menang. Jadi, saya juga kena pastikan ya. Arwah anak saya. DNA dia. DNA pahlawan Majapahit. Jangan risau, Puan. Saya kena jaga. Baik. Terima kasih. Darling, you
not, darling? Mother, I'm not okay, Mother. Jantung outside. Scared. Oh, jantung outside. Wait, don't. Wait, you cannot coronary bypass. No. We make you tenang, We make you tenang. You selawat. Selawat, Mother. You selawat sampai sana. Why you sing selawat? Okay. You sing. Okay. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. No. Sallallahu ala. Okay. Syaitan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yakin? Hello. Okay, sorry. Hai Tuan Lola, boleh bagi sikit komen tak untuk hari ni? Okay, sorry. Excuse me, sorry. Menikah. Boleh tak, jangan sekarang kita tak masuk lagi ni, kita baru sampai. Kami jangan tanya apa-apa. Apa pesan dia? Biar ada di taman. Wait, stop. Okay, korang semua kita tak masuk lagi ni. Kita tak bicara lagi ni. So, korang boleh jangan tanya soalan lagi. Kita tak apa-apa lagi. Okay, terima kasih ya. Sorry kita tak bicara lagi ni. Terima kasih semua. Thank you so much. Saya sign kontrak 26 episod. That actress make so many mistake. Shooting, she always come late. Sebelum sign kontrak, saya dah cakap saya ada job lain. Dan mereka berjanji untuk ikut jadual saya. Tapi bila saya dah start shooting, saya tak boleh datang ke set sebab saya ada komitmen dekat set lain. Dia terlalu banyak alasan. Dan dia terlalu menyusahkan tim saya. Dia mahu kami melayani macam diva. Yang Arif, anak saya berhak menuntut keadilan Yang Arif. Saya ni sendiri merupakan saksi utama. Saya melihat anak saya bagaimana dia memberi komitmen yang begitu hebat terhadap drama perempuan neraka ni Yang Arif. Okay, dog. Yang Arif, sebagai pelakon, saya berhak untuk menuntut daripada pihak production kebajikan saya. Saya perlukan masa yang cukup untuk rehat, untuk bagi performance yang terbaik. No warning letter I gave because the director also never remember me to give any letter warning, you know. Dalam penggambaran, syuting, kita tak ada surat. Kita tak ada surat warning letter macam 9 to 5 yang bekerja. Yang sebenarnya production manager yang menelefon dan message dia. Dan telah melakukannya berkali-kali. Tak ada, saya tak ada terima apa-apa surat warning. Yang tahu tiba-tiba kotak saya dimatikan. Saya nak tuntut pihak production bertanggungjawab ke atas kontrak yang saya sign tu. Dengan itu, pihak mahkamah mendapati Ika Natara Syahrudin tidak bersalah berdasarkan kepada Employment Act. Untuk itu, pihak plaintiff Datin Sri Hendon Kumila dikehendaki membayar tuntutan dari pihak defendant Ika Natalia Syahrudin sebanyak RM15,000 saja. Kita mana? Oh, nak interview orang. Boleh. Mari. Tak ada kamera. Okey. Maaf. Puan Lola, Puan Ika, boleh tak beri komen sikit di atas kemenangan itu? Tentulah boleh. Pinjam sekejap kalau orang tak dengar. Jadi pertama ni kita nak cakap terima kasihlah ya Allah. Kerana telah membuka 7 petala langit, 7 petala bumi. Maafkan doa kita. Happy tak? Jangan. Komen. Sesungguhnya kami, Allah sayang
kami kan Mak. Inilah insan yang terpilih. Insan terpilih. Alright, macam ni. Kalau you guys ada apa-apa soalan, you guys boleh just contact me lah. Alright, okay. Okay, sekarang ni kita bagi laluan dulu bagi artis I jalan dulu. Allah, penat lah kan. Thank you everybody. Kita pergi masjid. Dekat kat masjid. Ya. Kejap. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Apa rasanya kalah? Oh, tak sangka lah ni. Mother Chicken also want to become reporter, asking question. You want to know how I feel nowadays? I feel good. It's okay. Very good. Dia macam ni Datin. Jangan nanya artis kat luar tu Datin nunggut. Dan lagi artis macam anak saya ni sebab dia ni ada otak, berwawasan kan nak kan? Betul, Mother. Never mind, it's okay. Sponator kacang putih. Okay. Never mind, today you make me malu. Later, tomorrow, kita tengok nanti kemaluan siapa lagi besar. Assalamualaikum. Ugutan adakah dia mengugah? Adakah itu satu ugutan? Sorry. Tak boleh interview sekarang. I'm sorry, we have to go. Pengarah yang tu mana? Pengarah yang suka tukar-tukar skrip tu mana? Mother. Mungkin dah hilang dah tak nak wujud dah, Mother. Sedih lah tu. Minta maaf tapi sikit kita nak pergi Masjid India. Pergi Masjid India sedekah pisang. Okay. Alah kau ni, tak habis-habis lagi ke baca kontrak tu? Sama je. Tak percaya kat aku ke? Kau tak percaya, aku nak make sure tak ada masalah. Better gaduh sekarang daripada nanti. Ni kena ubah ni. Good morning. Good morning. Morning, guys. Yeah. Oh my God. Mommy. It's Shazzy, Mommy. Hi. Syazwan, kenalkan Erma Erika. YouTubers. Ya, I pernah tengok video you. Really? You tengok video I yang mana? Okay, I tahu yang mana. Yang ni kan cinta lelaki tak agung. Yeah. Membuat masuk. Membuat. Bukan saja influencer, Insta influencer, IG dia, ambassador, IG dia punya follower 3.9 million, Facebook 2.9 million, YouTube 1.2 million, Testa. Tetapi Shazzy, tak boleh lawan you punya followers. Sorry, Sorry, Mami excited, always excited. Okay, Jadi bolehlah sign kontrak ni dan aunty boleh. Yes, of course. Okay, come. Duduk. Sign, Gaga. Sign kontrak. Gaga, sign. Sini ke Mami? Situ saya. Dah? Ya, sayang? Hello, sayang. I menang, sayang. Ya ke? Okay, that's good. Congrats. Padan ke si producer tua tu tak kebil dia bila Hakim cakap I menang. You kat mana? I? Kat mana? I tanya you dekat mana? Kat mana lagi kalau bukan dalam hati you? Mengaduh lagi. Jangan. Ni sekarang ni I nak balik rumah tau. Nanti I balik rumah kita siap-siap lepas tu kita celebrate. Okay? Cuba kita celebrate sama-sama tau. Kak. I nak ambil gambar you boleh? Busy. Sorry. Tak layan, no comment. Sayang, okay, jumpa kat rumah, okay? Assalamualaikum. Sorry ya. Kerja. Duduk. Bang, dah sign dah. Sinilah Shazzy. Okay. Wow. Oh ya. Itu dia.
Okay, dah. Good. Okay. Wait. Not check. Take picture. Take picture. Take it. Oh, cepatlah. Shazi. We take photo together. Come. Mana? Tepi kan? Go see. Okay. Tak payah. Okay. Out. Sinilah sikit. This one is Kejap, Mami, kejap. Nak kena letak fur ni. Smile, Keke. Okay. 1, 2, go. 1, 2. Vikram. So smart. Look at that. Nampak tak macam chemistry sangat. Mami like lah. Taste Mami sangat. What say you, Vikram? Harap ada chemistry bila berlakon nantilah. Of course ada chemistry. Ada turunkan semua I punya ilmu pada dia. She knows how to handle chemistry on set. Right, Gaga? Yes. Okay. Sean! Mami, saya confident. Yes. Saya rasa filem ni akan menjangkau 6 juta, Mami. 6 billion. What? 6 juta? Please, Ikram, don't downgrade yourself. 6 juta? Dengan artis star ni yang ada value and taste Mami ni, you kata 6 juta? You nak downgrade kan, nak samakan dengan filem Ismail Kot... Main Tote. Apa kelas filem Main Tote? Ambil gambar aku. Sekali Mami. Nak Mami pula Google. Mami pun nak ambil gambar ke Facebook Mami. Masya Allah, Alhamdulillah. Si Mother told you, darling, doa orang yang teraniaya, yang dizalimi, memang tak ada hijab. Kan? Walhamdulillahirabbil alamin. See this one all this Mother cook. Yes, Mother. Mother want to sedekah masjid. 7 masjid. 7 masjid, Mother. I'm so proud of you, Mother. Thank you. Mother sedekah kat banyak masjid pun tak apa, Mother. Alhamdulillah. Allahu Akbar, walillahil ham. Mother feel so grateful. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Menaikkan maruah anak aku balik. Ya Allah, alhamdulillah. Ika Natalia akan mendapat ganti rugi dari produser yang sadis tu. Sadis. Tapi Mother, tadi kan macam suspend juga kan, takut tak menang. Why? Kenapa kita menang, Mother? Mother clever. Mother like Bill Gates. Mother like Bill Gates. Mother share idea. Alah, bos. Kita dah kalah lah, bos. It's okay. Nothing harm me. I know we lost, we kalah. But I is okay. We are all is okay. You know, even we lost with maruah. You know, maruah with pride, with honor. We know shame. They shame. One day you see they shame. Bos, honor apa, bos, kalau dah kalah? Tu, seronoklah dia kalau macam tu. Who are you talk to me like this? I producer or you producer? Now you listen to me, huh? You listen to me, both of you. We lost because we didn't give the part warning letter. She made mistake. We just give the what the court say, warning letter. You know, only warning letter, that's all. Now I must blame both of you. Why you don't remember me to give warning letter to that girl? If you remember me, we give already. We should win, big win. Tapi bos, bukti dia bersalah semua kita ada. The whole world also know lah she wrong. We are right. But now I don't care lah. I don't care anymore. You think I can't pay her? I rich lady, you know. I'm producer, you know. If I go to Fina, all of them finish, you know. Now I want you to pay them by ceiling, you know, duit ceiling scaling.
Shilling?